Oi, mana boleh ni panggil foto pun. Kena nak? Kena gambar. Apa gambar? Sobat. Oh, sajalah healing hujan ni. Oh, Ustaz. Ha. Tadi kawan mau balik dari Jepun. Ya ke? Banyak kat Malaysia. Ya, dia Saya bawa kongsi kuih tadi ni. Saya kongsi. apa ni? Sushi ke apa? Saya pun tak tahu mana-mana. Alhamdulillah rezeki Ramadan. Rezeki. Alhamdulillah. Okay, Ustaz. Kan dia bawa balik daripada Jepun. Jadi saya tanya tadi kan. Dia nak buka puasa Jepun. Masa Malaysia ke masa Jepun? Betul juga dah. Kalau ikut bahasa Jepun, mereka dah buka puasa dah lah. Oi, cantik soalan ni. Tapi tak maulah nak terang sampai hari. Jadi? Kena ikut lah saya pergi dapur tazkirah Ramadan. Cantik. Kita sembang pasal tu. Tak lagi hujan berhenti. Itulah harap hujan berhenti lah lagi. Kita sembang pasal tu sambil kita masak. Okey, jom. Jom, Ustaz. Nanti. Jom, kita pergi dapur. Episod ke-12 Tazkirah Ramadan. Kita di House of Kambing. Serdang. Jadi hari ni kita nak masak apa, Ustaz? Hari ni kita nak buat bihun sup utara. Kenapa ada utara? Sebab. Pertama, bihun dia kena warna kuning. Warna kuning. Yang kedua, cara buat sup dia tak sama dengan sup yang lain lah. Boleh. Lain. Dan yang ketiga, dia akan makan dengan sambal merah. Bukan sambal kicap. Bukan sambal kicap. Cuma sambal merah tu kita tak tunjuk lah buat hari ni. Dah tidak pula. Tu kena. Okey. Itulah bihun sup utara. Baik. Kalau lepas ni kalau orang tanya apa beza bihun sup utara dengan bihun sup tempat lain, itulah beza dah. Kau saya dah tahu. Warna dia, sambal dia, sup dia. Okey. Okey, Ustaz. Bahan-bahannya. Pertama kenalah ada daging tulang. Kita rebus siap-siap pun boleh kan, nak cepat boleh lah siap-siap kan. Ledak pakai pressure. Kedua ni bawang yang dah kita blend. Okey. Ni ketumbak yang dah jadi serbuk dah. Okey. Ni 4 sekawan. Okay. Ni jintan manis. Ni jintan putih. Ini lada hitam. Ni lada putih. Ni garam. Ni serbuk puasa. Ni apa ni? Ni bunjut. Bunjut. Janganlah tak tahu ni apa dia. Ni kena sumbat ni benda ni dalam mulut dia. Okey. Lepas tu ni halia. Kita ini dia. Lepas tu ni daun bawang. Sebenarnya ni batang daun bawang ni. Ini batang daun sup. Dah. Daun sup. Selesai. Kita dah boleh panaskan. Panaskan api lah. Panaskan. Okey, pertama kali kita letaklah tulang-tulang ni semua yang dalam ni kita tambah lagi. Kita boleh tambah ayak lagi lah kalau kita nak banyak sup tu kena banyak kalau ayak kan. Tambah lah. Tambah lah. Okey. Ni bawang yang telah di blend. Baik. Kita bubuh. Okey, sambil lagi saya bubuh habis semua, tak ada apa. Kita nak sembang tadi duk kan nak tanya apa tak tahu. Tu duk tunggu timing tu. Duk tunggu bila nak boleh tanya. Bila nak boleh tanya, takut dah tanya boy. Dah berapa hari dah. Katalah. Kan? Ya. Kita pergi jalan-jalan dalam bulan puasa ni. Antara berlainan negara. Kan? Jadi masa tu berbeza. Masa berbuka tu. Pasal apa Ustaz? Saya pun heran juga kenapa ada orang boleh keliru ni. Bukan kata habis orang. Ya. Saya selalu dengar soalan macam ni. Siapa tak sama? Siapa kita tak sama puasa, tak sama waktu buka puasa? Pelik ke orang tanya macam tu? Sembahyang hari-hari tu orang tak tanya pun. Pasal apa kita subuh waktu ni, negara lain subuh waktu lain? Sama lah sebab amal ibadat kita ikut matahari, ikut bulan, ikut negara tu punya. Jadi dia duduk kat mana, dia nampak matahari tenggelam waktu bila, mestilah lain dengan tempat lain waktu terbenam matahari. Kan? Macam tu juga waktu terbit fajar. Macam itulah juga waktu ada anak bulan. Takkanlah anak bulan tu boleh nampak satu dunia. Mesti ada tempat yang boleh nampak. Mestilah ada tempat yang tak boleh nampak. Macam bila berlaku gerhana matahari contohnya. Matahari ditutup oleh bulan lah maksudnya. Bukanlah
tutup. Yes. Tutup tu boleh tutup. Dia sejajar. Lalu dia sejajar tu kan. Ya. Adakah satu dunia boleh tengok? Tak boleh lah negara yang tengah malam waktu tu, matahari pun tak ada. Macam mana nak gerhana? Waktu pun malam. Ya. Kan? Memang tak boleh gerhana lah. Jadi biasalah berlaku benda-benda yang berbeza ni sebab kita duduk dalam bumi yang bulat, yang masing-masing ada waktu dia. Ada waktu dia sendiri. Memang dia akan berbeza. Okey, ni mungkin dulu saya geografi tak nak kok. Belajar geografi lah ni. Main-main dalam kelas. Itulah cikgu mengajak dia main. Main tanya ustaz lah. Itulah. Ustaz, satu lagi ustaz. Sebelum satu lagi tu, jadi saya nak betulkan lah. Maknanya, tak perlulah dipolemikkan berkenaan posa tak sama, raya tak sama. Memang kita tak sama pun. Sebab walaupun negara jiran Tak, sebab apa ni, yang kalau negara jiran tu dia bak blame pula. Oh, macam ni. Sebab itu dia perbezaan pandangan ulama. Oh. Jadi, oleh kerana ada perbezaan pandangan ulama, dia adalah perbezaan tu. Jadi siapa yang nak bagi pemutus? Macam kita di Malaysia ni, siapa pemutus dia? Pemerintah lah. Sebab itulah yang mengumumkan bila puasa, bila raya adalah Majlis Raja-Raja Melayu. Kan? Sebab kalau kita urusan had ehwal agama ni kan ikut negeri. Betul. Maksud ikut raja yang memerintah masing-masing negeri. Haru juga kalau negeri ni beza dengan negeri ni sedangkan kita duduk satu Malaysia. Ya. Kan? Jadi sebab itulah Majlis Raja-Raja Melayu Dia sekali. dia sekali kan, dan dia istiharkan untuk seluruh Malaysia. Negara lain kita tak boleh paksa ikut Malaysia. Kan? Macam itulah keadaan dia. Dia ikut masing-masing pemerintah. Pemerintah masing-masing. Kalau negara yang orang Islam tu duduk, dia tak ada pemerintah Islam. Betul tak? Dia ikutlah mungkin alim ulama, mufti ke siapa orang yang menjadi rujukan di negara tu. Yang penting jangan buat pala tau. Jangan buat pala tau dan jangan duk pergi berkeli. Ya. Masing-masing ada pandangan dan mengikut fatwa dan ijtihad ulama. Oh, ni penting ni. Ya. Penting kita dengar yang pakar yang daripada ulama tadi. Okey Ustaz. Okey, saya nak ketuk serai ni. Cuba ambil yang ketuk dan saya nak masukkan bunjuk ni. Boleh no Ustaz? Alia. Batang apa? Batang sup. Batang daun bawang ni masuk. Buh. Ni RM10. Betul. Oh, 4 sekawan. 4 sekawan. 4 sekawan tu kena buat. Boleh. Buh. Bismillah. Okey, Abid. Ni lama lagi nak mendidih ni. Ya. Abid nak tanya apa lagi? Katalah. Kita kena pergi Korea buat masak-masak kat sana. Bersama di Donggu ke apa kan. Jadi masa buka puasa tu, kita ni ikut Malaysia ke Korea? Terbaik soalan Sebab ni. masa tu memang berbeza. Masa memang berbeza. Macam mana tu Ustaz? Kita kena ikut waktu Korea lah. Sebab Allah kata, "Fa'atimmus siyama ilal lail." Sempurnakanlah puasa sehingga malam. Tengok mana? Malam tu bila? Terbenam matahari malam lah. Duduk di Korea, bila terbenam matahari? Ikut waktu terbenam matahari di sana lah. Contohlah. Kita macam kita duduk di Semenanjung, kita pergi Sabah, Sarawak pun waktu berbeza. Sebenarnya kena ikut waktu di tempat yang kita berada. Macam tu juga waktu sahur pun, waktu solat ke? Ya. Mana boleh waktu solat kita duduk ikut tempat kita. Kita kat mana kita duduk, kat situ lah kita ikut waktu dia. Okey Ustaz, tambahan. Katalah, kita dah puasa lama ni. Petang tu kita terbang. Sampai negara tu mereka bawa besok. So kalau tak kita kena puasa, 12 jam. Kena sambung lagi 12 jam. Itu dia. Ikut tempat tu. Nak jawab tu saya nak bubur lagi bahan-bahan. Nampak payah kan? Saya tidak macam ni. Ketumbang. Senang ya. Dah lagi kalau jawab soalan tu barang ni pun tak apa lagi. Tengok dah siap lah. Kita letak tadi ni jintan manis, jintan putih, sobof ketumbang kan. Tu dia.
Okey Habib, kita dah bubur dah semua serbuk-serbuk ni. Okey, nak jawab soalan Habib tu. Tapi sebenarnya soalan Habib tu salah. Oh ya. Kalau dia terbang waktu pagi, lepas tu dia terbang tu dia sampai tempat yang dia tu destinasi tu dah sahur. Maksudnya dia dah lalu dah malam. Macam mana nak pergi sahur kalau tak lalu malam? Maksudnya dalam kapal terbang. Dalam kapal terbang tu nanti akan kita berbuka puasa. Saya pernah pengalaman lah yang tu. Kalau naik penerbangan yang negara-negara orang Islam ni, negara Arab contohnya, dia akan bagi tahu waktu berbuka dan masa dia nak hidang makanan tu dia tanya puasa ke tak puasa. Kalau kata kita puasa, nanti dia akan bagi tahu waktu berbuka, dia umumkan dan dia akan sediakan kurma juga. Itu tak ada masalah. Yang masalahnya ni, soalan ni, kalau dia terbang waktu pagi, dia terbang, dia macam orang kata apa, lari daripada matahari ni. Daripada Malaysia tapi dia menuju ke barat. Kan? Matahari pun pergi ke sana. Jadi tak siang-siang. Tak siang-siang. Tak malam. Kan? Matahari tak terbenam lagi kan. Sebab dia duduk pergi ikut kan. Jadi yang tu dia akan jadi waktu dia lagi panjang. Yang tu pun saya pernah pengalaman juga. Di waktu dia akan jadi sangat panjang. Tapi kalau orang yang larat boleh je puasa. Kan? Tapi kalau orang yang tak larat panjang kan dia boleh berbuka puasa, dia musafir. Ada kemudahan tu bagi orang yang bermusafir. Ya. Jadi jangan risau. Kalau cuba dulu. Kalau tak mampu, boleh buka puasa. Boleh buka puasa. Apa pun dia punya kunci dia, kita berbuka puasa, kita bersahur ikut matahari. Bukan ikut tempat kita punya tempat. Tak ikut matahari di waktu yang kita berada. Di mana kita berada? Okey, Ustaz. Dia sebenarnya tak payah keliru kalau orang dah biasa musafir. Kan, sama juga dengan waktu solat. Kan, kita terbang waktu subuh. Waktu sebelum subuh. Tapi kita nanti matahari terbang daripada barat ke timur. Kan, bila kita terbang daripada barat ke timur, kita akan lawan dengan matahari. Cepat nanti matahari naik. Ya. Cepat je matahari naik. Kita kena solat waktu matahari terbit di atas kapal terbang tu lah. Macam tu. Subuh lah. Kalau solat lain, kita boleh jamak takhir ke apa bila sampai destinasi. Subuh ni memang kita kena jaga. Macam tu. Sementara ada beberapa bahan lagi saya nak buat. Pertama, lada hitam. Okey. Agak-agak lah. Ini semua agak-agak. Lada putih. Garam. Garam ni pun nanti kalau tak masin kita tambah lah. Kan, puasa ni susah sikit. Ini sedap rasa kita lah. Okey. Dia gaul. Kita gaul. Di samping tu saya ada ilmu lah sikit nak bagi. Nak share. Ni saya suka ni. Saya suka. Berkaitan dengan travel ni kan. Ya. Macam ni. Contoh kalau dia berada di satu tempat di satu negara. Dia ni kira orang yang merantau lah. Di negara asing. Negara dia tu, mereka start puasa hari Selasa. Okey. Selasa dah puasa. Selasa dah puasa. Kan? Dia nak balik Malaysia. Tapi Malaysia start puasa hari Senin. Oh, dah awal sehari. Awal sehari. Okay. Lepas tu bila nak raya pula, Malaysia dah lah puasa awal sehari. Lepas tu Malaysia istihad raya ni Syawal masuk setelah, sebab nampak ada bulan, maknanya baru puasa 29 hari. Malaysia puasa 29 hari. Cukup lah sebab bulan dalam Islam ni sama ada 29 30 atau 30. Okey. Jadi dia pula start puasa tadi hari apa? Hari Selasa. Dia balik Malaysia, dia baru puasa 28 hari. Oh, dia short satu Ustaz. Dia short satu hari. Macam mana nak buat? Adakah hari orang raya ke? kat pi raya dia duk puasa seorang-seorang di rumah? Tapi dia kena ikut tempat. Di sini fatwa. Fatwa yang contemporary ni mengatakan pada hari raya dia tetap kena raya sebab orang lain raya. So dia boleh makan. Sebab Nabi kata sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah berdasarkan anak bulan kan, dan berayalah berdasarkan penglihatan anak bulan. Sumu wa aftiru kan. Kan. Arahan kepada ramai
Jadi patut orang raya semua raya, dia raya lah. Kan? Tapi dia kena qada satu lagi hari sebab dia tak cukup lagi satu hari. Macam Jadi itulah. kena kira lah berapa hari kita puasa kalau kita sudah travel ni lah Ustaz. Okey Ustaz? Okey, jom kita boleh angkat dah lah. Cantik. Okey, Kemudian siap dah lah beef steak utara kita. Ni kena ada sambal merah tu. dia. Bawang goreng. Kayu. Topping siap. Okey Ustaz, dah nak buka puasa ni. Buka puasa dah. Jom kita. Jom kita. Jom kita. Jom. Alhamdulillah Ustaz, selesai dah kita punya bihun sup utara. Beef utara. Cuma kurang dia sambal merah tu je. Kita tak. buat. Dia tak jadi kalau tak ada sambal merah tu. Ya, tapi tak apa. Tapi tak apalah, yang penting kita masak bihun sup utara. Ya. Penting siap juga Ustaz. Ya. Tadi Ustaz tadi kita dah bercakap pasal berlainan negara tu. Puasa nak ikut Betul. negara datang ke negara yang kita sampai dan sebagainya. Jadi mungkin nasihat Ustaz dalam topik ni. Ya, nasihat saya satu je. Kita sebagai orang Islam ni kena cerdik. Nak beramal ibadat kena cerdik, kena ada ilmu. Kalau tidak, dia lintang pukang, hawu biru. Celaru. Celaru. Itu nasihat saya lah. Dan betapa menunjukkan Islam ni agama yang sangat saintifik. Dia ikut segala peredaran bumi, bulan, matahari dan sebagainya. Dan mungkin kita tak mampu nak beribadat dengan sempurna jika kita tidak menguasai ilmu ni, sebab nak menentukan waktu dan sebagainya. Yalah, nak cerah hari. Jadual waktu solat kan. Itulah. Yalah. Sebagai kesimpulan kita punya tazkirah episod kali ni. Jadi terima kasih. Ya, tuan kita pun dah azan. Saya pun walaupun tak ada sambal merah, saya nak belasah ni. Okey Ustaz. Bihun sup ni, masya-Allah. Sampai terlupa kurma. Okey. Saya makan semua. Aduh. Jom. Bismillah. Dan jangan lupa, kalau nak buka puasa, tak tahu nak pergi mana, datanglah ke House of Kambing di Serdang dan di Bangi. Tebah meja anda sekarang.